Kenapa Epik marah sangat Kawan lurus part 4, part 5. Assalamualaikum, Vic. Aduh, waalaikumsalam. Mi, esok lah lepak, Mi. Orang nak tidur lah. Habis aku kena buat apa, Vic? Kau pergilah duduk kat luar sana tu sampai pagi. Kat depan tu ada kursi. Ada apa lah? Tak ada apa dah lah. Pergi suruh duduk luar sampai pagi. Kan? Kau duduk situ sampai siap. Okey, Vic. Okey, Pik. Tengok. Sampai siang dia tunggu. Tunggulah kau. Confirm kau penat ni kali ni. Tunggulah kau. Aku rasa kau penat sekali ni. Silap orang. Silap orang. Siapa siang hari sungguh. Allahu Akbar, kalau ada saing gini, sakit hati, sakit jiwa, sakit otak. Tak tahulah nak buat mana. Oh, baru datang. Nak kata bawa pengaruh, bendul. Ikut kau lah, Fik. Kawan kau. Jangan tahu-tahu kan lagi kat luar. Jangan tahu-tahu lajis kat luar. Kepala olet.